Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya meneruskan bicara buku saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nur Syahidah Adilia binti Syahriman. Saya anak didik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah. Kod sekolah saya ialah DRA 6001. Bersama saya, ini ialah buku yang bertajuk Merpati Kembali. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada tahun 1999 dan ditulis oleh Chin Foy Ing. Buku ini mengandungi sebanyak 195 muka surat. Buku ini telah saya pinjam dari perpustakaan sekolah. Mari kita sama-sama mendalami cerita ini dengan lebih mendalam. Cerita ini mengisahkan tentang konflik sebuah keluarga yang bernama Chong Shua. Chong Shua telah kehilangan bapanya. Pada suatu ketika, Chong Shua dan ibunya Mei telah berpindah ke kondominium di Tasik Putih. Mereka meninggalkan rumah mereka kepada dua orang pembantu rumah, iaitu Ebin dan Kuring. Di bandar, mereka menghadapi pelbagai cabaran hidup. Antaranya ialah Muiling yang terpaksa berulang-alik ke Singapura untuk bekerja sebagai pereka fashion. Manakala Chong Shua pula ditinggalkan di rumah bersama seorang pembantu baharu yang bernama Julie. Namun malangnya, Julie seorang yang sangat suka bersosial dan tidak pernah mengendahkan kewujudan Chong Shua. Konflik keluarga terus berlaku apabila makciknya Shunan datang menuntut harta bapanya tanpa memberitahu ibunya. Makciknya telah berkomplot dengan bakal bapa tiri Chong Shua untuk mengambil semua wang dari bank milik ibunya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Wang yang dicuri oleh makciknya telah diketahui oleh ibunya dan timbulnya masalah di antara mereka. Chong Shua yang berada di asrama diambil pulang oleh ibunya ke rumah asal mereka untuk memulakan kehidupan yang baharu. Chong Shua berasa amat sedih kerana terpaksa meninggalkan kawan karibnya, iaitu Fan Suri. Dia telah berjanji dengan Fan Suri akan kembali pada masa akan datang. Selain itu, buku ini mempunyai beberapa kelebihan. Antaranya ialah menggunakan tulisan yang jelas, ringan dan menggunakan kertas yang berkualiti tinggi. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit kekurangan di dalam buku ini, iaitu saya perlu memahami secara mendalam apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan merpati kembali. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.